Okey gang, hari ni aku tengah servis kereta menggunakan minyak Bull. Yang ni plastik biru ni adalah semi sintetik. Kalau fully dia warna hitam. Dia ada bagi apa ni, perfume Bull. Sekali ni review ni beli asing, try pakai Bull. Sebelum ni aku dah pakai Mizu, dah 4-5 kali dah servis pakai Mizu. Tapi lately ni Mizu sudah naik harga lah geng. Sudah naik harga daripada 50 lebih dulu, dah naik nak dekat 80 dah. Paling-paling pun 79, 75. Dan kita cuba menggunakan Bull pula, yang lagi jimat. Review yang aku baca pun not bad lah pasal Bull ni. Jadi ni first time aku nak guna Bull. Jom aku try dulu Bull, nanti aku review macam mana rasa dia selepas menggunakan minyak Bull. Okey guys, jom kita pergi servis bengkel. Ni adalah minyak Mizu yang kita dah gunakan selama 6 bulan. Kilometer tak sampai lagi 10,000 dia selama 6 bulan kita pakai. Ni abang ni tengah nak isi minyak Bull dalam kereta je. Okey, sini kita tengok minyak Bull ni warna kuning. Ni lah warna baru dia, warna kuning. Ni bunyi enjin selepas kita isi minyak Bull. Tapi tak tahu lagi ni sebab ni baru isi. Kita tunggu lagi next video, tengok review aku macam mana rasa feeling guna minyak Bull. Okay, thank you.